Akhirnya saya dapat menyiapkan satu hidangan nasi pat kerapau ayam yang simple, mudah disediakan dan amat sedap sekali. Saya sampai tambah nasi, makanan yang special. Kena cubalah nah. Macam mana dia memang simple saja. Makan nasi panas-panas dengan telur mata. Telur mata tu jangan masak sangat. Telur mata, telur gedi dengan nasi dan ayam pat kerapau. Style Siam ni amat sedap sekali. Kena cuba ya. Tak sia-sia lah saya first time masak. Memang menjadilah, berhasil lah. Okey, harap kawan-kawan semua cuba masakan ni. Mudah je dan pasti tak mengecewakan. Cuba tahu, jangan tak cuba. Rugilah kalau tak cuba. Kalau kita duduk di rumah seorang-seorang, tak tahu nak masak apa, masaklah set nasi yang dengan satu jenis menu telur mata gedi punya, telur mata gedi dengan ayam pat kerapau. Sedap.